Saya diupah saja. Aku diambil dari gunung. Aku nak musnahkan dia. Tuhan aku dah bagi dah sebelum dia lahirkan dia. Sebab tu aku nak dah anak muda ni. Kau cuba kalau kau berani. Aku nak anak muda ni pula. Aku nak dia balik ke alam aku, ikut aku. Sebab aku nak darah anak muda ni. Tapi tu anakku tak nak aku balik. Dia suruh aku datang ke anak muda ni. Kalau kau tak balik, kata kau tak. Kita suruh menentang kata kau. Jadi kau boleh balik pada tubuh kau. Kau boleh lawan aku. Sebab selepas ni ada lagi akan datang sebabkan anak muda ni. InsyaAllah. Allah. Kau bukan jawab salam aku. Mana kau tahu? Mana kau tahu? Mana kau tahu? Mana kau tahu? Allah tahu. Kenapa aku beri kau peluang? Kita ada peluang dengan kau. Dia bagi kau bebas. Tanpa diganggu. Tapi anak muda ni dalam bahaya. Takut. Apa dia? Segala lebih kuat dia akan datang. Musnahkan anak muda ni. Apa insyaAllah? Apa kata ni? Siapa dah Allah? Apa dah Allah? Tolong anak muda ni sebelum terlambat. InsyaAllah. Sekarang aku nak kau keluar. Kau boleh masuk. Dah Muslim kan? Yang apa yang kau buka? Mau? Kalau kau dari mana? Dari kaki dia. Dari kaki kan? Dari Quran? Assalamualaikum. Good. Abang